Kerana dia hormat DAP. Kerana DAP yang minta. DAP minta dalam Dewan Undangan Negeri dia minta. Suruh pula Perdana Menteri pula pergi menghadap. Yang Perdana Menteri ni pula pergi menghadap. Yang kat Pahang dia tak nak menghadap. Bukan kerana Sultan Selangor dia hormat. Kerana dia hormat DAP. Kerana DAP yang minta. DAP minta dalam Dewan Undangan Negeri dia minta. Padahal baru lepas saja tu titah Sultan. Sultan buka Dewan, Sultan sebut. Cukup, tak mau bincang dah. Tak payah bincang. Better dah buat keputusan muktamad. Tak boleh ada kandang dan ternak babi. Macam mana nak selesai dengan peternak sekarang, kerajaan negeri selesai. Tapi beta tak mau negeri beta tercemar. Alasan tu alasan masuk akal. Dia tentang masalah kesihatan, masalah najis, masalah environment. Bangun Adun Seri Kembangan. Bangkit balik. Anthony Locke selepas itu beri dukungan penuh kepada Adun Seri Kembangan. Dia cakap pasal Cina. Tapi apa makna dia? Makna dia apa? Kita pertahankan DAP daripada yang paling tinggi sampai yang paling bawah, daripada ahli biasa sampai kepada saya yang paling tinggi dalam DAP. Kita akan pertahankan setiap patah perkataan Adun Seri Kembangan ini. Yang kurang saja yang biadab pada Sultan, dia boleh pertahankan. Lepas tu, hantar Perdana Menteri. Perdana Menteri Bengong ni pergi mengajak Sultan. Jadi tak faham bahasa. Dia bukan bersultan kepada raja. Dia bersultan kepada DAP. Ini Anwar Ibrahim. Tak gila ke?